Untuk adik dan pengantin lelaki, aku ucapkan tahniah kepada korang. Buatlah pertimbangan yang terbaik dalam kehidupan korang. Pelayaran korang baru bermula, hadapilah dengan tenang. Ombak dan badai itu adalah perkara biasa dalam pelayaran. Jangan muntah, jangan berhenti tengah jalan. Teruskan. Untuk adik Aini Najwa dengan Aiman, selamatlah berumah tangga. Baru kau tahu langit tu tinggi ke rendah senah. Ya. Jadinya pandai-pandailah hidup lepas ni macam mana. Hadap je lah. Selagi dia bertahan-tahan. Untuk Najwa, semoga perkahwinan ni ubah dia jadi manusia dan perempuan yang lebih bertanggungjawab, lebih baik. Dan untuk Aiman, good luck. Terbaik ijab kabul tu datang dengan tanggungjawab. Semoga dua-duanya dapat melaksanakan tanggungjawab dengan baik dan bahagia. Ni permulaan, pengakhirannya kita tak tahu, tapi yang penting kita jalankan tanggungjawab kita, jadi manusia yang bertanggungjawab. Setiap pilihan ada kesan dia, lalui kesan dia, hadap je lah kesan dia. Itu saja. Lepas ni sila maintain diri sendiri. Kami tak tolong dah. Okay.